Alright, salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih kepada pihak media yang hadir pada sidang media petang ini. Kita tahu pemilihan parti untuk Selangor terjatuh pada 12 April, iaitu Sabtu ini. Bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Dan pengundian kali ini menjadikan Petaling Jaya salah satu kita kata gelanggang yang hangat dan menarik. Jadi saya ambil kesempatan pada Isnin ini 5 hari sebelum pemilihan untuk satunya perkenalkan ladies and gentlemen sebelah saya, dan yang kedua masing-masing saya bersama dengan pasukan cabang, Maisara dengan pasukan wanita dan juga Nabil dengan pasukan AMK beliau untuk mengumumkan aspirasi ataupun manifesto kita. Okey, so saya akan mula dengan cabang dulu dan kemudian diikuti dengan MK dan wanita lah. Tengok siapa nak dulu kan. So untuk Petaling Jaya, seperti yang saya telah pun khabar kepada media minggu lepas bahawa PJ perlukan pembaharuan dan saya datang untuk membawa nilai tambah, bukan nilai tolak untuk value add dan untuk membawa lagi pembaruan untuk cabang Petaling Jaya yang sudah pasti menjadi satu kawasan yang strategik dan penting untuk Selangor dan untuk seluruh negara. Beberapa kali saya jumpa dengan Presiden Dato' Sri Anwar pun disebut supaya jaga PJ dengan baik kerana pejabat beliau sebelum diangkat jadi Perdana Menteri terletak di Bukit Gasing, Petaling Jaya. So memang tempat ni menjadi satu tumpuan yang memberi tekanan yang tinggi kepada kita semua sebenarnya untuk perform dan untuk mencapai satu kejayaan yang melebihi ekspektasi orang ramai. Dan kita semua pun sedar bahawa PJ masa saya bertanding menang besar. Namun dalam pemilihan ataupun pilihan negeri kita mengalami kekalahan di Dun Taman Medan. Dun Taman Medan kita kalah sedikit, sangat resortin, 30 undi saja. Jadi itu juga membawa kepada satu kita kata iktibar lah untuk kita semua supaya untuk gandakan lagi usaha, perkukuhkan lagi jentera dan dengan itu kemukakan aspirasi saya lah sebagai calon ketua cabang. Saya kemukakan 4 je yang ringkas, nanti saya akan agihkan. Yang pertama adalah untuk memperkuatkan akar umbi di Dun Taman Medan, Dun Seri Setia dan Dun Bukit Gasing supaya disegani dan digeruni oleh semua pihak. Saya khususnya sebut Dun Taman Medan dulu sebab ianya adalah satu dun yang strategik. Dun Seri Setia kita tetap menang dengan selesa dan rakan saya Dr. Famina diangkat sebagai Adun dan Exco Kerajaan Negeri Selangor. Pada masa yang sama Dun Bukit Gasing juga ramai yang kata Dun Bukit Gasing ni milik DAP yang bertanding dan menang. Mengapa kita perlu perkuatkan Dun Bukit Gasing? Bagi saya, semangat Pakatan Harapan adalah saling melengkapkan, complementary. Jadi saya yakin di Dun Bukit Gasing masih ada ruang dan potensi untuk keadilan jalankan kerja, kuatkan akar umbi, tambah ranting, yang mana kita nampak ada sedikit terpinggir sebelum ini oleh keadilan. Jadi ini juga menjadi tumpuan. Yang kedua adalah untuk membangunkan sekurang-kurangnya 50 ranting untuk Petaling Jaya. So saya setkan KPI, bukan dah kata tambah ranting macam tu. So I nak 50 ranting ditubuhkan di seluruh Petaling Jaya. So maka dengan itu kita akan nampak muka, wajah, lambang, semangat, keadilan di mana-mana, di kita kata seluruh pelosok lah Petaling Jaya. Dan ketiga adalah tubuh ranting tu tak cukup sebab kalau ikut sistem parti saya ni, ranting perlu diperkasakan. Kalau tidak dia akan jadi satu entiti yang agak independen. So saya di sini mencadangkan dan membuat berhasrat untuk diadakan mesyuarat majlis ranting-ranting Petaling Jaya. So meaning selain mesyuarat cabang ataupun mesyuarat cabang kawasan Parlimen Petaling Jaya,
3 hari sebelum mesyuarat cabang akan diadakan mesyuarat dengan semua ketua-ketua ranting supaya suara akar umbi dapat disampaikan ke peringkat cabang. Ya, kalau tidak, yang menang cabang adanya merupakan ketua ranting, ada yang bukan ketua ranting. Jadi suara tu jadi tidak seimbang. Kita mahu suara akar umbi didengar dan disampaikan ke dalam mesyuarat cabang. Kalau tidak, ada gap. Ada satu gap yang tidak dapat diatasi. Dan keempat adalah satu hajat saya nak jadikan reality, iaitu mencipta sejarah parti dengan menjadikan cabang pertama, cabang Petaling Jaya cabang pertama yang memiliki pejabat cabang sendiri. Saya nampak masa dah tiba, dah matang, buah tu dah nampak pun matang untuk kita buat sesuatu yang lebih. Sebab sebelum ni parti kita adalah parti yang kita kata reform, parti jalan raya. Jadi tidak ada ruang sebenarnya. Ketua umum kita keluar masuk penjara, lepas tu kita sibuk dengan pelbagai program, gerakan sosial dan macam-macam. Tapi sekarang saya nampak dengan kestabilan politik ni dan memberikan ruang kepada parti, bukan saja membangunkan kerajaan persekutuan ataupun Selangor, tapi untuk membangunkan parti. So saya harap dalam sekiranya saya menang, cabang menang, saya akan membantu cabang Petaling Jaya untuk memiliki pejabat sendirilah. Kalau kita round kiri kanan, parti lain tak ada. Yang ada pejabat mereka. Bukan di peringkat negeri je, di peringkat cabang, kawasan parlimen pun ada dah. Tapi kalau bukan sekarang, bila lagi kan? Kalau bukan term kita, siapa lagi? So itulah satu aspirasi saya. Yalah, yang kata ni kalau letak pejabat ni macam naikkan papan tanda saja. Apa lain yang rakyat dapat, mesti mereka akan tanya. Tapi jangan lupa, parti juga merupakan satu tempat sosial. Yang mana tempat tu boleh jadikan ruang sosial, ruang komuniti dan pada masa yang sama boleh dijadikan satu tempat untuk kita bincangkan dasar. Dan selalunya parti ni kita ingat je politik. Tapi sebenarnya perbincangan dasar tak banyak. Pada NGO ada ruang sikit. Tapi sebenarnya parti politik kena mainkan peranan. Banyakkan wacana, banyakkan perbincangan, banyak kumpul anak-anak muda untuk bincang dasar, bincang ideologi, bincang hala tuju negara dan rakyat. So, itulah 4 aspirasi saya. Nanti saya akan kongsi dengan pihak media. Saya jemput siapa dulu? Ladies first lah. Okey. Itu semangat kita ni. So, minta Mai untuk perkenalkan diri dan kemudian bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Maisara Ismail. Mendapat pendidikan awal di Taman Datuk Harun, bawah Parlimen PJ di dalam Dun Taman Medan. Antara yang menggerakkan orang kata keluarga saya antara yang menggerakkan Parti Keadilan yang awal pada 98. Jadi ini adalah kali pertama di mana Presiden parti kita diangkat sebagai Perdana Menteri yang berlakunya pemilihan parti. Maksudnya ini adalah pemilihan parti yang pertama. Jadi banyak program-program yang melibatkan dengan program-program yang telah dihancurkan oleh kerajaan yang saya kira banyak perkara dan manfaat itu perlu dibawa ke bawah melalui platform parti dan dengan semangat wanita yang sentiasa berdaya ni. Jadi saya mengambil pendekatan untuk bertanding sebagai ketua wanita keadilan PJ untuk orang kata sama-sama menterjemahkan program-program yang kita angkat di pusat untuk dibawa ke bawah. Dan ada beberapa manifesto yang kita cuba kita mengangkat untuk kata mendapatkan satu sayap wanita di PJ yang lebih baiklah, insyaAllah. Antara manifesto yang saya cuba untuk bawa sekiranya saya memenangi pemilihan pada kali ini, antaranya adalah memperkasakan kepimpinan wanita, di mana latihan pembangunan dan menyediakan program latihan kepimpinan parti wanita
dalam bentuk kemahiran dan keyakinan diri di dalam arena politik sosial. Di mana kita maklum pada database yang kita terima, banyak penlibatan wanita muda kali ini ke dalam parti ini yang akan bakal mengundi pada pemilihan Sabtu ni. Dan salah satu program yang khusus yang saya terfikir dan kita rencanakan adalah ibu-ibu muda, wanita muda punya program lah, daripada segi mungkin pendidikan atau pendapatan, peningkatan pendapatan dan beberapa isu-isu semasa yang melibatkan wanita muda. Lagi satu, memfokuskan wanita di peringkat ranting yang menghasilkan 50 pimpinan wanita ranting sekurang-kurangnya. Seperti yang YB cakap tadi, sebelum mesyuarat cabang, sekiranya kita menang, sebelum mesyuarat cabang, YB akan mengambil pandangan-pandangan di peringkat ranting sebelum untuk dibawa ke mesyuarat cabang. Sama juga dengan wanita, kita mengangkat suara daripada ground, di mana kita akan bertemu dengan setiap wakil-wakil ranting wanita sebelum kita bawa ke mesyuarat seterusnya lah. Kemudian kita akan membina komuniti inklusif dan berdaya saing, di mana kita akan sentiasa bersifat inklusif terhadap semua program-program yang dianjurkan oleh kerajaan, sama ada kesihatan, sosial dan sebagainya lah. Dan ianya saya kira boleh menghasilkan seseorang tu, wanita tu lebih orang kata berdaya aktif dan menghasilkan pemikiran yang lebih progresif pada masa akan datang. Dan kita juga mempunyai banyak jaringan NGO di PJ. YB juga mempunyai connection yang ramai dengan NGO di bawah Petaling Jaya. So kita akan manfaatkan kerjasama dan usaha-sama setiap NGO untuk menghasilkan program yang baik. Di samping itu, kita meningkatkan kesesamaan dan keadilan sosial, di mana sekiranya ada lantikan ataupun cadangan calon yang menempatkan sesebuah posisi jawatan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, di mana saya akan berusaha untuk menghasilkan kesesamaan sekurang-kurangnya 30% wanita untuk menduduki jawatan-jawatan tersebut. Kemudian yang paling penting adalah kesediaan kami menghadapi pilihan raya akan datang, terutama Taman Medan yang kami kalah 30 undi. Taman Medan merupakan satu tapak hasilnya reformasi, antara tapak yang orang kata mempunyai sentimental value dengan perjuangan reformasi daripada 98. Tapi apabila kita menerima kekalahan 30 undi itu, ianya agak mendatangkan kekecewaan dan kesedihan. Dan walau bagaimanapun, saya percaya dengan pimpinan wanita yang baru, dengan insyaAllah dengan barisan kami yang mungkin akan menang, ataupun saya yakin menang lebih. Saya kira saya yakin, saya perlu confident untuk memenangi jawatan tersebut. Dan kita akan sentiasa bergerak aktif mulai hari kedua. Kita menang je, kita dah terus bekerja. Itu janji kami, janji saya, di mana kita akan bergerak progresif untuk mendapatkan semula sit Taman Medan khusus. Itu saja. Okey. Terima kasih Saudari Maisara. Sekarang saya jemput calon ketua AMK Nabil Halimi untuk memberikan perkongsian beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan media dan juga yang saya hormati saudara Lee Chan Chung selaku calon ketua cabang Keadilan Petaling Jaya, dan saudari Kak Maisara selaku calon ketua wanita cabang Petaling Jaya. Sedikit sebanyak saya mulakan dengan perkenalkan diri saya lah. Nama saya Nabil Halimi. Sedikit sebanyak pada penglibatan politik saya kini adalah saya merupakan Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Malaysia dan juga merupakan mantan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Petaling Jaya. Dan selepas dapatkan nasihat dan pandangan daripada suara akar umbi dan juga anggota di lapangan, dan saya mengambil pendekatan supaya diri saya tahun ini ambil sedikit risiko dalam bawa diri ke depan, menawarkan
diri saya selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Petaling Jaya untuk pemilihan tahun 2025. Selari dengan apa yang diungkapkan oleh Saudara Lee Chan Chung, bahawa ini kali pertama keadilan akan melalui satu proses pemilihan mana Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri. Maka contestationnya kali ini sedikit sebanyak lebih challenging lah untuk semua pihak, dan hari ini saya fikirkan keadilan dalam satu fasa yang perlukan satu kepimpinan ataupun barisan kepimpinan yang lebih segar, yang lebih inklusif dan lebih proaktif di lapangan, kerana ini bukan lagi zaman untuk keadilan untuk bila kita cerita politik, tapi untuk kita make sure bahawa effectiveness of the government tu berlaku. Dan di peringkat pemilihan cabang ini amat penting dalam memastikan kekuatan Parti Keadilan Rakyat ini menjadi tunjang utama negara, khususnya dalam beberapa tahun lagi selaku kerajaan. Dan hari ini saya nak kongsikan juga aspirasi saya tak banyak. Sama juga ada empat aspirasi utama saya yang saya tawarkan selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Petaling Jaya. Satu adalah memperkasakan gerak kerja belia di lapangan. Ini juga sedikit sebanyak selari dengan apa yang saya sedang lakukan juga di peringkat pusat selaku pengerusi Khidmat Malaysia, bukan NGO di bawah Angkatan Muda Keadilan, yang saya seringkali bawa bencana. Kita akan turun, kita akan pastikan setiap anggota di lapangan itu dijaga dan dipastikan bantuan sampai daripada peringkat keadilan pusat. Dan ini menerusi inisiatif yang lebih fokus daripada aspek kebajikan, ekonomi belia dan sosial. Dan ini pun telah digerakkan lagi daripada zaman saya selaku mantan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Petaling Jaya. Memang kita actively buat aktiviti ini, dan saya harap di peringkat jika saya diberi ruang, ini menjadi satu forte Angkatan Muda Keadilan Petaling Jaya. Kedua adalah dari segi memperkukuh dan membangunkan lagi ranting-ranting AMK Petaling Jaya. Ini juga selari wanita dan juga cabang. Dan bila Saudara Chan Chung letak 50 tu, kita kena letak 50 juga sebagai kita punya target. Sebab bos dah letak 50. So kita kena pastikan jentera ataupun AMK Petaling Jaya ini actively involved dalam politik. Dan saya tahu belia ada sedikit sebanyak pandangan yang berbeza tentang politik, tapi itu yang kita cuba ketepikan untuk lebih friendly, lebih inklusif, untuk pastikan semua dapat bersama. Dan ketiga, tadi ada soal kita kalah di Taman Medan 30, dan kalau kita lihat semula sejarah keadilan Petaling Jaya ni, ia dipimpin oleh watak-watak yang lebih ke depan dahulu. Kalau kita tengok Sumpah Keramat Pemuda itu bermulanya di Taman Medan pada tahun 19 saya tak ingat, tapi Sumpah Keramat itu di situ. Dan isteri Taman Medan ni dekat dengan isteri reformasi. So masa saya nampak persiapan jentera Sayap Pemuda ni perlu lagi-lagi menghadapi PRU16, kita kena pastikan keadilan masih menjadi tunggak utama dalam kerajaan Madani ini, dan pastikan Presiden Dr. Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua, insyaAllah. Dan ini akan digerakkan juga dengan inisiatif ataupun aspirasi saya keempat, iaitu membangun rumah Angkatan Muda. Dulu dia ada dipanggil Rumah Pemuda, tapi saya fikir untuk dekatkan lagi dengan belia ni, kita panggil Rumah Angkatan Muda. Maka hub ini akan menjadi hub pelatihan kepimpinan belia, TVET, dari segi teknologi, serta menjadi hub untuk komuniti dan sosial. Dan kalau kita lihat daripada pengalaman ataupun apa yang ditawarkan oleh Jabat Parlimen Petaling Jaya, yang bagi Chan Chung sendiri, dia memang tekankan dari segi soal isu TVET, soal isu teknologi, tenaga boleh baharu. Dan saya sendiri merupakan seorang jurutera sebagai background kerjaya saya. Maka saya fikirkan ini salah satu usaha yang kita perlu pastikan belia-belia yang ada di Petaling Jaya ini menceburi minat ini. Mungkin peluang yang mungkin tak nampak, kita perlu ketengahkan. Dan dari segi kepimpinan belia pula,
fokus adalah untuk pastikan the future leaders, maksudnya belia-belia dalam kawasan Petaling Jaya yang ingin terlibat aktif ataupun secara tidak aktif dalam politik ini, persiapkan diri mereka dalam pastikan dapat menjadi satu pemimpin yang kualitinya tip-top. Dan saya harap sedikit sebanyak aspirasi ini menjadi pilihan anggota belia di Petaling Jaya, dan juga sama-sama dapat kita pastikan ketua cabang Rabi Chencung dapat menang dengan baik, ketua wanita Sarah juga dapat menang, dan diri saya sendiri dapat menang dengan baik. Saya itulah sedikit sebanyak yang saya bolehlah pada Q&A dan sebagainya. Terima kasih. Right. Okay. Jadi saya nak kesimpulannya adalah kita membawa pertandingan ini gelanggang, kita masuk gelanggang dengan niat kita untuk nilai tambah. Jadi kami dah bawa aspirasi kita, manifesto, apa yang kita nak buat. So nilailah KPI ni, janji ini sebagai KPI kepada kita. Yang saya nampak ini akan menjadikan pertandingan ataupun Premier Party ini lebih sihat. Dia bukan downgrade kepada kita kata personal attack dan lain-lain, tapi lebih kepada apa kita nak buat kepada anggota, untuk penyokong kita dan demi rakyat. Jadi akhirnya pun saya nampak ini adalah satu kata presentasi yang sihat. Jadi kita harap sekiranya akan datang pihak mana, NGO ke ataupun civil society ataupun mana-mana anggota, penyokong, mereka nak anjurkan program, mereka nak menjemput kita ataupun jemput kita dengan pihak yang melawan untuk bersama sepentas, saya rasa tidak ada masalah sebab ini adalah satu pertandingan yang sihat. Apa yang kami buat adalah untuk memperkuatkan parti, memperkuatkan politik kita kata multiracial, memperkuatkan politik progresif, politik muda, dan supaya kita boleh bantu lagi Kerajaan Madani menjadi lebih stabil, lebih ke depan dan lebih capaiannya lebih jauh. Okay. Alright, ada persoalan? Tadi berita KPI ranting sisa 50 kan? Saya sesakan 50. Setakat ni belasan yang aktif. Belasan. I mean it's like belasan artinya 10 to 20. Ya. Apa nilai prestasi saya? Kemudian kita kalau sepenggar dalam pemilihan parti 3 tahun. Ya. So kalau kata setahun tak dapat tambah 10 hingga 15 ranting tu juga tak boleh diterima gerak kerja kita. So sebenarnya tension kalau kita kerja bersama ni sebab MK wanita pun kena turut ikut perkuatkan. Sebab kita ada visi yang selari dalam kes. Okay. Kita tadi cakap kan apa nak buat rumah angkatan muda. Mungkin dah ada lokasi dia ke macam mana? Lokasi ni akan saya pantau, dan dalam dekat ni saya nampak di Taman Medan ni mencari satu khusus lokasi yang saya fikir sesuai. Kerana macam kita kata Taman Medan ni sebenarnya sepatutnya menjadi kubu keadilan, dan kita perlu bina balik. Dan kalau kita tengok prestasi ataupun percentage belia di Taman Medan ini ramai, dan itu kita punya target point untuk AMK jika saya dipeluang. Di peringkat pusat nanti kan, macam mana dengan berdepan dengan beberapa calon yang lain, macam mana bertambahkan macam mana? Maksudnya? Kan bertanding di pusat nanti kan, tak akan berjumpa dengan beberapa calon yang lain. Saya fikir sekarang ni fokus saya adalah di peringkat cabang, tapi memang hasrat yang saya ingin tawarkan adalah di peringkat juga pusat. InsyaAllah dalam kata lain ni kita terus open lah. InsyaAllah saya akan merawatkan diri atau dipertimbangkan untuk tanding selaku naib ketua Angkatan Muda Keadilan. Ini saya dah difahamkan, YB Taufik Johari juga telah mengumumkan beliau akan pergi ke naib ketua, dan saya fikir kali ini di peringkat pusat keadilan perlu tawarkan satu muka yang lebih segar, satu barisan kepimpinan yang dapat menawarkan
lebih banyak kebaikan pada parti, insyaAllah. Paling best. Setakat ni ada berapa penjuru ni untuk ketua cabang? Untuk ketua 2 penjuru. Untuk MK wanita 3 penjuru. Jawatan ketua. JYP tengok nanti pemilihan ni akan pecah belah kan? Tidak, itu sebab kita sila. Kita ada pengalaman pada pemilihan lepas di mana Tarajaya memang satu kursi yang orang kata parlimen yang panas sejak selamanya. Tapi kita dah ambil iktibar beberapa insiden yang berlaku sebelum ni. Jadi untuk kali ini saya kira dengan kepimpinan YB Chencho yang sangat tenang, yang berdiri besar dan sangat humble, InsyaAllah saya yang asalnya tak berapa humble pun InsyaAllah akan terikut dengan sifat beliau. Sentiasa mengawal keadaan, tidak melakukan provokasi. Kemudian sekiranya ada provokasi datang, kita akan menghadapi dengan tenang InsyaAllah dan cuba menangani secara baik. Kami semua cuba membaca juga isyarat daripada pimpinan kali ini, iaitu yang tiada apa yang lebih penting daripada mengatasi cabaran rakyat sekarang. Dan kita dah jadi kerajaan. Kalau rakyat tidak bergantung kepada kita, siapa lagi kan? Maka ketenteraman dan juga kematangan politik ni adalah sangat penting. Jadi apa yang kami tunjukkan dalam melalui pemilihan parti ini, ada yang kata, oh kalau kita tenang sangat nanti tak demokratik. Bagi saya tak, demokrasinya kita boleh raikan dengan cara profesional dan matang. Jadi kita tampilkan dasar, kita tampilkan KPI, kita tampilkan apa yang kita nak buat. Yang itu saya nampak lebih kepada kehendak rakyat zaman ini. Cara untuk NJ, tuan-tuan masing-masing ada barisan, dah adalah barisan dia. Okay, alright. Barisan penuh kita. Lebih dari penuh pun ada. Boleh. Main tak? Tolong pegang ni.